Mungkin bagi abang akak RM10 itu kecil nilainya, tapi mungkin bagi kami RM10 itu lebih daripada cukup untuk buat kami tersenyum bahagia dan terus bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Saya Ustaz Muhammad Irwami bin Abdul Wahab, mudir di Pusat Tahfiz Anak Yatim As-Siddiqi. Kami di sini ingin mengajak anda semua membantu mempercukupkan dana sekitar RM10,500 setiap bulan untuk memastikan kelangsungan makan minum, pengurusan sekolah dan kualiti pendidikan anak-anak yang kita cintai ini. Tuan-puan boleh bantu kami untuk menekan butang di bawah, sama ada RM30, RM50 ataupun RM100. Beberapa sekalipun jumlahnya, ia tetap mempunyai nilai yang sangat besar dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak.